Kalau sebelum ni, skim pelindungan sekadar melindungi kita ketika waktu bekerja dan untuk ketika kita pergi balik daripada pekerjaan tu je. Tapi skim lindung 24 jam ni, dia melindungi kita tanpa henti. Ini bermakna sebarang kemalangan kecederaan atau implikasi kesihatan luar jangka yang berlaku di luar waktu bekerja, termasuklah ketika cuti hujung minggu atau cuti umum, kini turut tertakluk di bawah payung perlindungan perkeso. Pasti ramai yang keliru, siapa yang layak? Kena mohon balik ke? Untuk makluman, jawapannya adalah terpakai kepada semua pekerja tempatan dan warga asing yang tertakluk di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1961. Secara mudahnya, ia terpakai untuk semua pekerja yang diambil bekerja dan memiliki gaji di bawah suatu kontrak serta memiliki majikan. Berbeza dengan kumpulan pekerja yang bekerja sendiri, mereka ni tidak dilindungi di bawah skim lindung 24 jam. Ini kerana kumpulan ini memiliki skim perlindungan yang berasingan dan perlu mencarum serta mendaftar di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Dan di sebalik perlindungan yang semakin menyeluruh, ini bermakna kos perlindungan juga turut akan alami peningkatan secara berkala. Ini yang ditekankan oleh Perkeso di mana untuk fasa awal, pengenaan sekitar 0.75% akan dilaksanakan ke atas gaji para pekerja dan sehingga tahun 2031, caj mutlaknya adalah sekitar 1.25%.